اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Khatam Al-Quran Tarikat Agama Johor peringkat negeri kali ke-15 bagi tahun 2025. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Nasri bin Mat Ali, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, selaku Wakil Rasmi yang amat berhormat Menteri Besar Johor. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Maju Johor. Yang berbahagia Tuan Haji Nasri bin Mat Ali, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, selaku Wakil Rasmi yang amat berhormat Menteri Besar Johor. Sahibus Samaha yang berhormat Datuk Haji Ahmad Faizal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Yang berusaha Tuan Haji Mat Radi bin Ruslan, Timbalan Pengarah Pendidikan Agama, Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Yang berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri Persekutuan dan Agensi, Pegawai-Pegawai Pendidikan Islam Negeri dan Daerah, Barisan Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Agama Kerajaan Johor, Barisan Guru-Guru serta penyelia-penyelia Tarikat Agama Johor, para peserta Majlis Khatam Al-Quran Peringkat Negeri Johor kali ke-15, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini bersempena dengan Majlis Khatam Al-Quran Tarikat Agama Johor peringkat negeri kali ke-15 tahun 1447 Hijrah bersamaan 2025 Masehi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fi a'marihim waftah lahum abwabal fahmi wal 'ilmi wazayyin akhlaqahum bil akhlaqil Qur'an waj'alhum
من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Khatam Al-Quran Tadika Agman Johor kali ke-15 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang dihormati sekalian, meneruskan acara majlis pada pagi yang berbahagia ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Bersuka Tuan Haji Marladi bin Ruslan, Timbalan Pengarah Pendidikan Agama, Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, diiringi barisan diri kehormat untuk menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor selaku Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk berada di hadapan pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian sijil penghargaan dan juga hadiah. Berhadirin sekalian, acara penyampaian pada pagi ini dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada peserta-peserta mengikut daerah. Untuk itu dipersilakan kepada penerima pertama daerah Johor Bahru, dipersilakan kepada pegawai pendidikan Islam daerah Johor Bahru selaku wakil daerah Johor Bahru untuk menerima sijil penyertaan. Seterusnya dipersilakan kepada pegawai pendidikan Islam daerah Muar. Silakan pegawai pendidikan Islam daerah Batu Pahat. Diteruskan dengan mempersilakan pegawai pendidikan Islam daerah Segamat. Seterusnya dipersilakan kepada pegawai pendidikan Islam daerah Keluang. Dipersilakan pegawai pendidikan Islam daerah Pontian. Dipersilakan pegawai pendidikan Islam daerah Kota Tinggi. Penyampaian diteruskan dengan mempersilakan pegawai pendidikan Islam daerah Mersing. Dipersilakan pegawai pendidikan Islam daerah Tangkap. Dan dipersilakan kepada pegawai pendidikan Islam daerah Kulai. Penyampaian pada pagi ini teruskan dengan penyampaian hadiah kepada peserta terbaik bacaan Al-Quran Tadika Agama Johor kali ke-15. Peserta terbaik lelaki dipersilakan adik Mahir Muayyad bin Abdul Jawad dari Sekolah Agama Sri Sarjana 1, Kota Tinggi. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر.
Dan seterusnya, peserta terbaik bacaan Al-Quran dan Tarikat Agama Johor kategori perempuan dipersilakan adik Nur Amani Hanan binti Nur Siswandi dari Sekolah Agama Dato' Abdullah Esa, Johor Bahru. Majlis mengakamkan ucapan terima kasih dan sebagai tanda banggaan dan terima kasih di atas kesediaan yang berbahagia Tuan Haji Nasri bin Ahmad Ali selaku Wakil Rasmi Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami.